Salam sejahtera dan selamat pagi. Bersama saya Adila Azera, wartawan TV PSS Hana. Hari ini sudah berlangsung majlis penutupan Karnival Bulan Kemerdekaan 2024 dan bagi pengetahuan semua, majlis ini diadakan dalam dua sesi dan sekarang berlangsungnya untuk sesi pagi. Majlis ini diadakan untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme dalam kalangan pelajar dan juga dalam kalangan warga pendidik. Bersempena majlis diadakan, pelbagai persembahan diadakan oleh para pelajar SMK Merbau. Mari kita saksikan bersama. Setelah dijajah oleh orang Inggris, Kamikaze dan Portugis. Sama saya sekarang Puan Pengetua kita, Puan Amanda Chong Ningo. Hari ini saya tanya beberapa soalan lah kepada Puan Pengetua. Apakah perasaan Puan Pengetua pada hari ini? Terima kasih ya. Perasaan saya hari ini saya cukup gembira dan cukup teruja. Saya melihat pelipatan pelajar-pelajar SMK Merbau, bukan pelajar sahaja, sebenarnya seluruh warga sekolah. Dari mula persediaan sampai pelaksanaan program pada hari ini, mereka melipatkan diri secara aktif sebelum dan semasa program. Saya berasa gembira kerana warga SMK Merbau ada jiwa kemerdekaan yang begitu berkobar-kobar dan bersemangat ini. Tahniah semua. Okey, seterusnya lah Puan Pengetua. Apakah harapan Pengetua untuk sambutan kemerdekaan sebegini pada masa akan datang? Untuk tahun-tahun seterusnya, saya berharap pelipatan lebih ramai pelajar dalam pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh sekolah. Kerana pertandingan seperti ini sebenarnya dia menanam nilai patriotisme dan nilai cinta akan tanah negara kita. Jadi saya berharap untuk the next year dan tahun-tahun seterusnya, pelipatan pelajar dalam pertandingan akan meningkat. Abahnya, baiklah soalan terakhir Puan Pengetua. Apakah kelainan yang dibawakan pada sambutan tahun ini dari tahun-tahun sebelumnya? Okey, kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya, kami ada ciri pusana, iaitu hari pusana semasa hari kemerdekaan. Disebabkan sekolah sudah mengadakan beberapa kali remote sebelum hari kemerdekaan. Jadi hari pusana sudah digantikan dengan hari remote. Jadi hari kemerdekaan untuk tahun ini lebih berfokus kepada aktiviti-aktiviti yang boleh menanam jiwa patriotisme pelajar. That's why tahun ini kita ada 11 pertandingan yang berpaksikan kepada menerapkan nilai patriotisme dalam kalangan pelajar. Okey, terima kasih Puan Pengetua kerana sudi ditemubual oleh TV PSS Merbau. Terima kasih Puan Pengetua. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Nur Fariska. Hari ini bersama saya pemenang bagi pertandingan hiasan kelas Merdeka dimenangi oleh 3 anggrek. Bersama saya sekarang Cikgu Dorin dan juga Ketua Kelas mereka Corey Face. Baiklah, hari ini saya nak tanya beberapa soalan. Soalan pertama, Cikgu Dorin, apakah perasaan Cikgu melihat prestasi yang dicapai oleh kelas Cikgu? Saya rasa sangat bangga. Kelas saya memang hebat, ketua kelas saya hebat, murid saya hebat, dan saya pun hebat. Okey, saya nak tanya Corey Face, ketua kelas mereka. Saya nak tanya, apakah perasaan kamu mendapatkan tempat pertama bagi pertandingan hiasan kelas Merdeka pada hari ini? Perasaan saya, at first saya tak percaya saya menang, tapi wow, saya menang. So saya rasa sangat bangga dan gembira. Tapi tidak diragukan lagi lah ya, prestasi 3 anggrek memang tip top of the year. Terima kasih Cikgu Dorin dan Corey Face. Bersama saya sekarang Akak Kristina, pemenang tempat pertama bagi poster kemerdekaan Kelab Seni Visual. Hari ini saya nak tanya beberapa soalan lah kepada Akak Kristina. Saya nak tanya, apakah perasaan Akak pada hari ini? Perasaan saya pada hari ini sangatlah gembira lah. Lepas tu taru macam biasa. Sebagai seorang akak senior yang sudah bersekolah di sini selama 4 tahun kan, apakah harapan akak untuk sambutan kemerdekaan sebegini pada masa akan datang? Saya harap sambutan seperti ini lagi meriah dan dapat membuat banyak lagi pelbagai aktiviti yang menarik. Sejak. Terima kasih Akak Kristina kerana sudi ditembual oleh TV